Special paru Special paru. Tengok sikit oh. Kau nasi lemak sop Lauk kau Lauk paru lah. Paru. Nasi lemak steam lah. Nasi. Okay. Sambal extra sikit. Ikan bilik. Boleh fry tak? Boleh. Ya? Paru. Paru garing ke kena apa? Garing ya? Garing boleh. Kompong kan? Okay. Biasa ni. Lepas tu air sikit lah. Air. Air Terima 6 ambil lah. Mana-mana tak apa. ringgit. Telur je. Cair. Boleh. Tengok sikit. Apa yang gini? 12 ya. 12 ya. Okay. Basuh. Paru saja kan? Boleh. Sini special paru Paru Tengok sikit. Tambah sikit. Tambah Kerang. Kerang 5 lebih sikit. Gini berapa ya? Ini 10 ya. Ada lauk ke apa Paru. Tengok sikit. Air tambah. Okay. Tambah tak banyak lah. Daging goreng. Daging rendah. Ni apa? Ni ke ya? Rendah ke ya? Lagi. So lagi sama sotong. Sotong. Pagi-pagi kita dekat kedai BSP nak try nasi lemak paru. Paru dia tak garing, tak lembut, dia ada glazy sambal. Sama dia pekat, manis sikit. Paru dia berisa memang sedap buat cinta. Sebelah ni nasi lemak viral. Akak dia jual air homemade. Nescafe, soya, kopi O, Biko, jagung, teh, TO, green tea dengan balik. Dia akan panas. Kita buat dalam bubur dalam beg ni. Kita ada macam-macam jugalah. Sebab yang mana yang sejuk, kita ada juga yang panas. Berapa ringgit macam ni kak? RM3 yang tu. Oh RM3 je. Kalau kata yang tak bersusu ni, kita jual RM2.5 saja. Macam minum kat kedai. Ini buka hari Isnin sampai hari Jumaat. Ya. 7 sampai ke 9. Dua tempat. Mana tu? Kalau lagi dekat Pasar Raja lah. BSP daripada ni tunggu. Dia ada BSP Raja Laut. Raja Laut. Belakang kedai WSP ya? Belakang ke BSP. Apa?